Terima kasih. Okey, Kita sekali lagi mendapat ya, isyarat betul. dari Sarawak bersama dengan rakan kita Syahrial Sarapudin. Mungkin ada perkembangan terbaru di kediaman rasmi Allahyarham Tan Sri Adnan Satim. Kita terus saja bersama Syahrial. Baik, terima kasih sekali lagi sahabat saya Ivan dan juga Wan Syarina di Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi mungkin saya bawakan kepada para penonton gambaran dari luar kediaman rasmi Allahyarham Tan Sri Adnan Satim, maka kali ini alhamdulillah saya berpeluang diberi ruang oleh ahli keluarga untuk bersama di dalam kediaman rasmi. Tatkala kita boleh saksikan pada ketika ini keranda jenazah Allahyarham Tan Sri Adnan Satim berada di kediaman rasmi Allahyarham sambil dapat kita saksikan ahli keluarga terdekat dan juga kumpulan ataupun warga tahfiz dari Petrajaya Kuching antara yang diundang juga untuk bersama-sama menghadiahkan bacaan Yasin bagi sama-sama kita doakan semoga roh Allahyarham Tan Sri berada di tempat orang-orang yang beriman insya-Allah. Dan di ruangan ini saya amat bertuah sekali kerana nak bersama dengan setiausaha sulit kanan kepada yang terhormat Ketua Menteri Sarawak. Saya nak bersama dengan Cik Wan Khalid bin Wan Muhammad. Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rakyat Malaysia nak mengetahui jugalah antara atau cara yang akan berlaku pada hari ini dan juga kalau boleh ceritakan gambaran yang berlaku semalam kerana saya dimaklumkan ramai juga pimpinan-pimpinan yang datang ke sini untuk memberikan penghormatan kepada Allahyarham. Alhamdulillah pada semalam segenap pelosok rakyat Sarawak datang memberi penghormatan di kediaman Allahyarham Yang Berhormat Ketua Menteri dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut datang di samping menteri-menteri persekutuan yang lain dan juga kita menerima lawatan daripada pihak pembangkang yang berada di sini semenjak petang dan juga semua lapisan penduduk tanpa mengira agama, Melayu, Melanau, Iban, Dayak, Bidayuh dan juga orang Ulu semua datang memberi penghormatan terakhir di kediaman Allahyarham. Dan pergerakan pada hari ini kalau Encik Wan boleh kongsikan, selepas ini kita sedia maklum akan dibawa ke Masjid Jamek. Selepas ini, selepas kita menunggu semua sanak keluarga datang ke sini, pada jam 10 pagi jenazah akan dibawa ke Masjid Jamek Sarawak dan rakyat seluruh Sarawak akan memberi penghormatan kepada Allahyarham Yang Berhormat Ketua Menteri dan penguburan dijangka selepas Zuhur pukul 1 lebih di tanah penguburan Semaria. Mungkin kalau ada rakyat negeri Sarawak yang ingin memberi penghormatan terakhir jadi diwar-warkan supaya datang ke masjid. Ya, semua diminta dan juga digalakkan hadir pada bermula jam 10.30 pagi di Masjid Jamek sehingga sebelum Zuhur terus kita akan menjalankan penguburan di tanah kuburan Islam Semaria. Terima kasih banyak Cik Wan dan saya juga sangat bertuah dan juga berbesar hati kerana saya nak bersama dengan salah seorang anak kepada Allahyarham. Silakan kita nak bersama dengan Encik Azizul Anwar Tan Sri Adnan, anak bongsu kepada Allahyarham. Assalamualaikum. Kalau boleh kongsikan sebagai ahli keluarga terdekat, tak kala begitu ramai sekali masyarakat, bukan saja rakyat Sarawak bahkan rakyat Malaysia yang memberikan kata-kata penuh semangat kepada ahli keluarga dan juga begitu sedih hiba tak kala kehilangan pemimpin yang disayang. Mungkin bagi ahli keluarga sendiri ada sesuatu yang nak diungkapkan kepada penghormatan yang diberikan kepada Allahyarham. Pertama kali saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya negeri Sarawak kerana dari sambutan yang saya tengok mereka amat menyayangi ayah saya. Ayah saya pun daripada dahulu lagi memang menyayangi negeri, boleh katakan lebih menyayangi negeri daripada kami keluarga negeri. Kalau Azizul sendiri rapat dengan Allahyarham, apa antara perkara-perkara yang dipesan oleh Allahyarham kepada Azizul sebagai anak? Allahyarham selalu
cakap dalam bahasa Inggeris kepada saya. Dia kata, Rizul, if you do anything, you do it well. Either you're Chief Minister of Sarawak, or if you are street sweeper, you must do it well. So, dan dia selalu menasihati supaya buat baik dan terbaik apa yang kita lakukan, tidak kira pangkat atau usia. Azizul sendiri melihat kerendahan hati dan juga kesederhanaan pada Allahyarham itu sangat-sangat disegani bukan saja oleh rakyat Malaysia, bahkan saya pasti ahli keluarga sendiri akan mengikut teladan yang dibawa oleh Allahyarham. Apa antara mungkin perkara-perkara yang saya kira rakyat Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin yang nak menjadi pemimpin ini perlu ikut contoh Allahyarham sendiri? Ya, tapi itu terpulang kepada masing-masing. Tapi bagi saya, ayah saya telah menjadi role model yang cukup sempurna kalau nak diikutkan sebagai ahli politik, yang sentiasa meletakkan negeri di depan, sedangkan kami keluarga pun di belakang. Alhamdulillah, baik. Cik Azizul, terima kasih banyak-banyak. Salam takziah daripada seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Kita doakan ahli keluarga tabah. Terima kasih banyak Cik Azizul. Alhamdulillah, baik. Para penonton sekalian, ya, inilah dia antara gambaran suasana yang susah nak digambarkan dengan kata-kata tatkala kita kehilangan seorang pemimpin yang sangat disegani dan juga begitu segar di hati kita, rakyat Malaysia. Bukan saja rakyat negeri Sarawak, tetapi Malaysia bersedih pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan bawakan pula gambaran tatkala pada jam 10 pagi nanti jenazah akan dibawa ke Masjid Jami' di Petrajaya Kuching. Jadi seluruh rakyat yang berada di berdekatan, kami war-warkan untuk bersama memberikan perkhidmatan terakhir tepat jam 10.30 pagi sehingga sebelum waktu zuhur, kerana selepas solat zuhur jenazah akan dimakamkan, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Semariang. Saya Syarif Serabuddin, kita jumpa untuk lintas langsung yang seterusnya di lokasi lain nanti. Kembali bersama Ivan dan juga Syarina di studio. Assalamualaikum.